Rumah kat belakang saya ni tak sampai 400k pun tuan-puan. Kalau kat bandar confirm tak dapat kan? Okey, sekarang ni kita dah masuk ke ruangan rumah. Rumah ni berkeluasan 2099 kaki persegi, ada 4 bilik hidung dan 3 bilik air. Sekarang ni kita berada di living dan juga dining area. Klien kami request untuk gabungkan sekali, dan untuk lantai ni kami menggunakan SPC floor. Jom kita ke ruangan seterusnya. Okey, sekarang ni kita berada di ruangan idaman wanita, iaitu ruangan dapur. Untuk ruangan dapur ni tuan-puan, klien kami request ada penambahan dari segi interior designer, iaitu wall cabinet, sebab tabletop ni dah termasuk dalam package Azasma. Okey, jom kita tengok pula ke area sini. Ada pintu belakang dan juga ada laundry area. Okey, kita beralih pula ke area sini. Dekat sini kita ada mini surau. Jadi tetamu nak datang solat boleh menggunakan area sini lah. Okey, jom kita beralih pula. Dekat area sini ada juga bilik untuk tetamu dan lengkap dengan toilet lah. Toilet dekat sini ada sharing. Boleh sharing, lengkap dengan aksesori tandas, tiles sampai ke ceiling. Okay, jom kita ke bilik tidur yang seterusnya. Tapi sebelum itu, ada family area pula dekat tengah-tengah ni bersama dengan sliding door. Jadi mudahlah. Udara masuk petang-petang nak lepak dengan family tak ada masalah tuan-puan. Nak letak kabinet TV pun tak ada masalah. Okey, jom kita ke bilik tidur pula. Dekat area sini ada 3 bilik. Untuk bilik yang kedua dan juga bilik yang ketiga, keluasan dia sama saja dan ada bilik air sharing. Okay, jom kita masuk ke master bedroom pula. Untuk master bedroom ni ada bilik air personal. Bilik air personal, dia punya mozaik rapat sampai ke ceiling dan juga ada aksesori tandas. Dekat sini ada wardrobe dan juga di ruangan sini untuk ruangan berehat lah, nak letak katil, tak ada masalah tuan-puan. Kalau tuan-puan berminat nak bina rumah macam ni, jom booking slot dan set appointment dengan kami sekarang.